ni untuk letak kat dalam kereta lah. So dia ada instruction dah pasang. Biasa letak belakang macam tu. Kita try tu. So dia kena buka dulu. Lepas tu letak tu langsung. Letak tu. Okay, belakang ni dah lapik boleh, tak nak lapik boleh. Yang ada ni boleh letak air, boleh letak kad atau handphone. So kita letak sini. Ataupun kita nak letak kad lah. Satu kat tepi ni boleh sangkut apa-apa kalau kita nak sangkut. Nampak ni. Toh kita nak sangkut kunci ke. Okay, nampak. Kita boleh sangkut kunci. Berminat boleh klik back kat bawah.